Sedihnya dengar luahan hati pelakon Diana Roza ni. Dia ada share pasal isu curang yang tengah hangat diperkatakan sekarang ni. Melalui satu perkongsian kat Threads, Diana yang berumur 35 tahun rasa wanita yang jadi orang ketiga tu patutnya lebih faham perasaan isteri yang teraniaya. Dia pun nasihatkan, kalau dah bagi peluang tapi suami tak berubah, baiklah tinggalkan je. Kenapa makin ramai lelaki Melayu kita yang curang? Bila isteri minta cerai, mulalah play victim, burukkan isteri. Yang betina perampas pun sama bangang, tak reti hormat perasaan perempuan lain. Luahnya dengan geram. Dia pun tekankan, anda layak mendapatkan yang terbaik. Ni semua berdasarkan pengalaman dia sendiri tahu. Rupanya, Diana dah beberapa bulan berehat dari media sosial sebab nak fokus pada kesihatan mental dia lepas lalui ujian besar dalam hidup. Dia cakap dia rasa hilang arah dan tertekan sangat masa tu, tapi dia kena kuat demi anak-anak dia. Mujurlah, sokongan dari keluarga dan kawan-kawan rapat buat dia bangkit semula. Dia pun ada pesan, kekalkan lingkungan kawan yang kecil, hidup akan lebih bahagia. Untuk rekod, Diana dah sah bercerai talak 1 dengan suaminya, usahawan Adil Adham Ayahuddin pada 18 Disember tahun lepas. Diorang kahwin pada 25 Disember 2020 dan dikurniakan 2 orang anak, Astrid Rahia, 4 tahun dan Aryan Andika, 2 tahun. Semoga Diana terus kuat dan bahagia lepas ni. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.